Saya setiap pagi suka minum kopi dan sambil membaca surat khabar. Saya dah buat ni perkara ni bertahun-tahun. Inilah yang saya buat pagi-pagi. Tetapi pada satu ketika itu, keluarga perhatikan bahawa saya tak buat benda ni lagi. Bila ditanya, saya kata, buat apa saya nak baca surat khabar ni? Yang berita tu pun setiap hari berita yang sama saja. Nanti pukul 8 Dekat TV itu Astro Awani ke apa, saya boleh tonton berita yang sama. Buat apa nak jadi itu menjadi bagi saya satu signal pada ahli keluarga. Tiba-tiba 20 tahun dia buat benda ni, tiba-tiba dia stop. Jadi itu adalah satu petanda juga. Jadi ini dua mood yang rendah yang berlarutan dan juga hilang minat adalah dua ciri-ciri utama. Selain dari itu, ada juga macam hilang selera untuk makan, turun berat badan, hilang konsentrasi, tak boleh fokus dan sebagainya. Tapi apa yang paling membimbangkan dalam isu kemurungan ini, yang golongan kedua ni, adalah kecenderungan untuk bunuh diri.